Rajah dia dengan panjang Sanggai Rebin. Apakah panjang Rebin cm? So ini dia patut cakap unit apa? Kalau sini patut dia tulis cm. Ya senang. Tidak. Okay, so saya tengok dia bermula daripada sifar dan berakhir dengan 13. Mana jawapannya senang. Jawapannya ialah 13 cm. Tapi kalau dia bermula dengan bukan sifar, contohnya daripada sini sampailah ke sini, jawapannya bukan 10 sebab dia bermula daripada 2. Jadi apa kita buat? 10 tolak 2, 8. Gitu. Kalau bermula di sifar, ambillah ujungnya. Kalau bukan bermula di sifar, tolaklah yang akhir, tolak yang awal. Okey. Baik. B, nyatakan panjang Rebin dan mm. So kena ingat balik berapa mm, dia boleh tukar nama dia jadi 1 cm. So jawapannya ialah 10. Okey. So sekarang ni 13 cm kat sini. Kalau 1 jadi 10, kalau 13 jadilah 13 10. So jawapannya ialah 130 mm. Itu saja.